Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi dalam sesi memancing daripada Kampung Mandah. Alhamdulillah, air dah semakin surut, tapi masih keruh lagi lah dekat sini kalau kita tengok kat sini. Okey, hari ni saya dah lama tak guna teknik ni, guna umpan pelet. Untuk pancing yang pertama ni pakai umpan pelet, teknik mata jambak ataupun mata rambai. Okey, kita cuba buat balingan yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas air surut ni, kita takut dalam ni ada ranting-ranting kayu lah. Ranting-ranting kayu lah, boleh sangkut lah pancing lah. Harap-harap hari ni kita... Oh tu dia, kasbarau. Terkejut saya. Kasbarau tangkap anak ikan. Takut pancing sangkut pada ranting. Harap-harap hari ni tak sangkut lah. Okey. Okey, untuk pancing yang kedua ni saya guna teknik yang biasa saya pakai. Pakai mata bom, umpan pelet dan juga dedak dekat spring. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alisha mancing seluang. Dapat seekor seluang. Microfishing. Okey, macam biasa kat sebelah sini saya akan pakai bom net. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sejam dah kita mancing, masih belum nampak apa-apa lagi. Sangkut pula. Ni tempat ni memang tempat sangkut. Yang mana? Oh, ya. Ada bunyi. Jom tengok. Pancing ni ada bunyi. Agak-agak ada ikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama menunggu ni. Sabar. Mana ikan ni? Tak ada. Tu dia. Lampam. Alah. Alhamdulillah, strike pertama lampam. Jom. Aduh. Lampam ni. Okey, ni dia ikan lampam yang kita dapat tadi. Kena dua mata, satu. Kemudian ni lagi satu mata. Okey, ni. Hari ni slow sikit. Dah sejam lebih ni baru dapat seekor.
Okey, kita tengok yang ni. Kot-kot ada. Sampai. Alah, kecil benar tenggalan ni. Katu. Baby tenggalan. Kat udang. Ni, baby tenggalan. Okey, kita release ni. Nak? Apalah. Makan. Dia kena bastang balik. Sana. Tunduk. Okey, ni baby tenggalan. Kita release nanti. Baik, dah senyap pula. Okey je. Jari ni besar. Takut tak lekat ikannya. Ush. Ada. Oh, dah kena kat situ pula dah. Mana ikan? Tu dia, adik. Tenggalan. Alhamdulillah. Ni jatuh ni macam mana? Ke sana. Tenggalan. Nah. Okey. Jom kita. Nah. Adik, adik pegang tu. Abang buka kat sini je lah. Adik bawa sana. Bawa apa? Kau tak buka kat sana. Okey, ni dia tenggalan yang kita baru dapat. Buka dulu. Lepas tu baling. Kau buat apa sekarang? Tu, kita tengok jam. Apa? Kekabu. Nak kekabu. Buat apa? Buat umpan. Ya? Kekabu muda. Buat umpan. Oh, pegang ni. Okey, yang ni kita baling balik. Aduh. Okey, kita baling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lagi. Okey. Okey, ni dia tenggalan yang baru dapat tadi. Kita masuk dalam bekas. Dapat. Kita pegang Dengan ikan pucuk pisang. macam buka pucuk pisang ke? Oh, ada satu rong. Ada seekor rong. Ada. Baru baling. Dah ada. Aduh, kita yang dah jalan lambat. Oh, dah lambat. Datang. Besar. Mana ikannya? Alah. Dia punya hancur. Tarikan. Besar. Buat penat datang cepat-cepat. Rupanya kecil je. Tak apalah. Nah, Okey, ni dia. ikan yang dikatakan besar tapi tak besar. Yang baru dapat tadi, lampam. Lampam ikan merah. Okey. Tarik je kuat. Ada. Dah lepas ke sana. Alahai. Dapat. Ikan apa ni? Ikan pucuk pisang. Wah, besar. Okey, kita nak letak dalam bekas. Ambil bekas dia.
Ada dia. Dah lah. Tak sampai. Tak apa. Aduh. Yang besar kita letak dalam ni. Sebab dia besar. Itu sikit je untuk ikan kecil je. Iya. Tada. Okey. Dah. Jom letak balik. Apa tadi? Entah. Macam kan? Ada bintik belakang dia. Lawa. Bela. Tapi simpanlah dulu. Oksigen kat rumah pun tak baik ni. Sekejap lagi kena beli oksigen. Ini ikannya. Bintik belakang. Tak tahu ikan apa. Ke mana ni? Oh ni. Pom. Tada. Dapat lagi. Depan kita akan ikut. Tak apa. Jadilah kita buat goreng-goreng hari ni. Goreng-goreng di kebun. Ni ada. Besar ke sampah? Oh, patutlah. Ada. Banyak. Patutlah. Tadi bergetar ikan. Oh, ikan. Okey. Buka. Lama ni buka. Sebab dia perlu kemas. Ikan. Buat tadi ada dapat ikan sepat. Mama suruh bawa balik. Sebab nak letak dalam akuarium. Dia ada kawan. Adik kat sini ha. Aduh. Lah. Tak besar pun. Bukan peninggalan. Peninggalan. Peninggalan kecil. Besar juga dia nak keluar. Okey, sekarang kita release ni. Bawa sana dulu. Okey. Jom. Aduh. Penat ah. Banyak-banyak ni. Ekor. Ada carung keluar. Cepat pula. Kan kelabur kan ni. Anak kelabur. Sekarang lepas balik. Lepas? Lepas dalam sungai? Kenapa? Kecil, ini ikan besar. Oh, macam sebarau lah. Tapi macam rong lah. Kelabur kan. Ingat kenapa tadi abang ni? Terkejut adik. Kelabur. Lepas dia. Ha. Piu. Dia besar.
Baru baling dah ada. Semurung. Ya. Macam tu kita tak boleh letak dah. Kita kena tunggu dulu. Baru tadi nak sauk ikan. Dah tak dapat. Tu pucuk pisang. Baiklah, dah pukul 12.3 minit. Saya ingat nak beransur balik lah. Ikan kurang makan hari ni. Nanti kita dah kemas-kemas, nanti kita tengok hasil dia. Okey. Baiklah sahabat, kita nak tengok ikan yang kita dapat hari ni. Tak banyak. Ni. Yang banyak-banyak ikan kecil ni Alisha lah. Saya tadi dapat lampam dengan ada tenggalan. Lampam 2 ekor, tenggalan ada 3 ekor. Tapi yang 2 ekor tu, macam saya kata tadi, saya nak lepas lah. Saya nak lepaskan. Kita tengok agak-agak dia sihat lagi lah. Sihat lagi. Ni masih sihat lagi. Kita release ni. Okey. Satu, ada 2 ekor kecil. Saya nak release dua-duanya. Ni lagi seekor. Ni kita release. Okey. Yang lain tu yang ada ni besar sikit, tenggalan. Kemudian lampam ada 2 ekor tadi, 1, 2. Tu saya bawa balik. Saya bawa balik buat lauk lah. Yang kecil-kecil ni Alisha, dia nak buat goreng-goreng. Dia suka makan ikan kecil-kecil ni, buat goreng. Hangup. Lepas tu ada sikit nak bagi kat kucing dia. Okey, sekadar ini dulu pertemuan kita dalam sesi memancing kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi memancing ataupun sesi menjala yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.